يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia, nak tahu sifat manusia sebenarnya ada dalam dua kategori, ada dalam dua keadaan. Kalau nak tahu sifat manusia sebenar, maka lihatlah dalam dua keadaan. Keadaan ketika bermuamalah tentang duit. Yang kedua, ketika dalam keadaan bermusafir. Boleh faham saya? Kalau nak kenal tabiat, sifat, perangai seseorang, kenali dalam dalam dua keadaan. Keadaan pertama iaitu tentang berkaitan dengan duit. Kadang ada orang ketika kita bermuamalah dengan dia, dia baik. Tapi kalau dah bincang bab duit, pasal-pasal duit, dia dah mula curang. Banyak macamnya. Kalau seandainya mungkin ketika dia mendapat keuntungan, dia boleh senyum tu. Dia boleh senyum pada kawannya sebab dia dapat keuntungan. Tapi ketika dah nampak dia akan rugi atau duit dia akan keluar, maka nampak belang asalnya. Belang hitam, belang kelabu, belang putih ke belang pink, tak tahulah. Macam-macam belang dia punya, baru nampak ketika itu. Atau seperti seorang Muslim, seorang Muslim, ada dua orang Muslim yang itu tengah join, buat kerjasama dalam bisnis. Ketika mendapat keuntungan, sama-sama smile, sama-sama senyum dengan kawannya. Engkau best friend aku, engkau best friend aku pun best friend dia. Kita sama-sama dekat. Tiba-tiba ketika nampak mungkin akan bankrupt, akan down, jatuh bisnes tersebut, apa yang berlaku? Segelintir orang buat apa? Kalau rugi engkau seorang je lah tanggung, yang penting duit aku balik. Boleh faham tak? Ini orang seperti ini tak boleh join kerjasama dengan dia. Kalau jumpa orang seperti ini, jemaah, walaupun dia dah mengaji, janggut dia panjang sampai ke lantai, jangan berkawan dengan dia, jangan bisnis dengan dia. Ini adalah orang yang tak baik untuk dibawa berbisnis. Sebab ketika mudharabah, iaitu bagi hasil, untung sama dirasa, rugi sama dirasa. Jangan ketika untung sama-sama merasa, rugi tanggung engkau sendiri, aku tak nak ikut join. Dan ini banyak ni. Banyak berlaku kadang-kadang ikhwan dengan ikhwan kita, yang mula dia baik dengan kita, mula start kita berbisnis dengan dia, nampak belang asal dia. Ketika dah mula nampak kerugian di depan mata, disitulah nampak sifat asal. Atau seseorang yang ketika bermuamalah dengan karyawan dia, pekerja dia, mungkin kalau ditengok dia mutawak, ditengok dia ni macam soleh, baik, taat, tetapi ketika dia mempekerjakan orang lain dan orang tersebut dah settle buat kerja, namun ditangguhkan pembayaran gaji, nanti alasannya apa? Alasannya, aku tengah susah lah, aku tengah banyak hutang lah, aku tengah inilah, aku tengah itulah. Bro, engkau mempekerjakan orang. Kalau engkau pekerjakan orang, maknanya kau siap konsekuensinya, engkau kena bayar dia sesuai dengan apa? Sesuai dengan perjanjian. Apabila dah settle dia kerja, kena digaji. Atau dah jatuh tempo dia gajian, jangan engkau tangguh. Kata Nabi SAW, matlul ghaniyyi zulmun, menangguh-nangguh pembayaran hutang atau menangguh-nangguh gaji karyawan adalah sesuatu perbuatan zalim. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Takutlah kamu dari berbuat zalim, kerana ia kegelapan di hari kiamat.
Bahkan di antara doa orang yang tak ditolak oleh Allah adalah da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Nabi katakan, ittaqu da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu akan doa orang yang terzalimi, kerana tiada batasan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya pergi ke Mekah, ke Madinah, pergi haji, pergi umrah, berdoa di multazam, berdoa di raudah, tapi gaji karyawannya dia tangguh sampai berbulan-bulan. Alasannya tak ada duit, alasannya tak ada ini, alasannya bisnes tengah down. Itu urusan engkau sebagai majikan, urusan engkau sebagai bos, bukan urusan karyawan. Dan di sini kita akan nampak tabiat watak seseorang ketika berurusan dengan duit. Jadi nak tahu sifat orang ni ketika berurusan dengan duit lah jemaah. Kalau berurusan dengan duit dia curah, berurusan dengan duit dia ni pemurah, insya-Allah dalam urusan-urusan yang lain dia pun insya-Allah lebih kurang baik. Kerana bab duit ni berat sikit. Betul tak? Ada orang masalah kalau ngaji, nombor 1 boleh di saf terdepan. Tak, bukan di sini maksudnya. Tempat lain. Memang rajin mengaji, tapi bab duit memang curang sangat. Kalau seandainya kita tak mampu menggaji karyawan pada tepat waktu, 2 je. Cakap betul dengan karyawan, aku tak mampu lagi ambil engkau sebagai pekerja aku. Kalau kau nak, boleh pergi tempat lain, cari kerja tempat lain. Kecuali karyawan itu redha. Okey, tak apalah, saya perlu kerja juga, tak apa, walaupun ditangguhkan gaji 2-3 bulan, tak ada masalah. Kalau dia memang redha, tak ada masalah. Tapi biasanya jarang yang redha. Jarang yang redha. Atau kalau tak, engkau sendiri buat kerja, tak perlu upah orang, settle cerita. Tapi kalau kita ambil jasa orang, maka siap konsekuensinya. Gaji apabila dah sesuai kesepakatan. Kalau seminggu, kalau sehari, kalau sebulan, kalau bergantung perjanjiannya siap kerja. Nabi melarang seseorang menangguh-nangguhkan hutang, menangguh-nangguhkan gaji karyawan. Kena bayar gaji karyawan sebelum keringatnya kering. Maksudnya bayarlah sesegera mungkin. Inilah keadaan pertama kalau kita nak tahu tabiat seseorang. Kenapa saya ceritakan tentang ni? Sebab nanti kita berkaitan dengan duit ni. Ini kan harta ni. Yang kedua, berkaitan ketika dalam keadaan bersafar. Kata Nabi SAW, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu adalah potongan daripada azab. Maksudnya apa? Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumah. Ketika orang dalam keadaan bersafar, di sana mereka akan mendapat banyak kesukaran. Makan tak selesa seperti biasa, minum tak selesa seperti biasa, tidur pun tak selesa seperti biasa. Kalau naik kereta, biasanya kalau di rumah tidur boleh baring. Ini di atas kereta duduk pun tidur dalam keadaan duduk. Tak selesa dia. Di sanalah kita nak tahu tabiat seseorang. Kadang-kadang kalau kita nak tahu sifat orang, ajak dia bersafar. Kalau dia setia dalam keadaan bermusafir, insya-Allah dia setia dalam keadaan bermukim. Tapi kalau dalam keadaan mukim dia setia, dalam keadaan bermusafir belum tentu. Boleh jadi ketika dia dalam keadaan bermusafir dan nampak kesusahan, dia selamatkan diri sendiri. Yang penting selamat diri, orang mati tak kisah. Yang penting perutku kenyang, orang lain lapar, aku tak kisah. Ini baru nampak tabiat seseorang. Okey. Jadi 2 keadaan. Pertama apa? Berkaitan dengan duit. Yang kedua, dalam keadaan safar. Nak tahu tabiat orang. Sekarang ni lelaki tadi diuji. Ujian ni kadang-kadang wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah dalam surah Al-Anbiya. Kami menguji kamu dengan keburukan dan dengan kebaikan. Kadang-kadang ujian dapat musibah. Kadang-kadang ujian dapat musibah. Kadang-kadang ujian dapat kesenangan. Kalau seandainya kita jumpa barang berharga biasa di jalan, happy tak kita? Pasti orang akan happy, dan di sanalah dia akan diuji. Jemaah, andaikan jemaah pergi dari sini ke kota, ke kota lah, pasar bawah contoh kan. Ternyata sampai di pasar bawah, tengok dompet
Hilang duit, tapi duit tu hanya tercecer lebih kurang RM5,000. Agak-agaknya jemaah nak patah balik cari RM5,000 ke macam mana? Kebiarkan saja. Halo? Biarkan. RM5,000 je kan? RM5,000 takkan kita ambil masa kita nak cari, belum tentu jumpa lagi kan? RM5,000. Kalau seandainya itu RM5,000, kalau seandainya yang hilang tu $5,000. Cari tak? Cari sampai ke esok pun dicari. Walaupun sama-sama RM5,000, tapi satu RM5,000 USD, satu RM5,000. Kalau RM5,000 kita tak cari, maknanya itu bukan luqatah. Kalau itu $5,000 USD, dolar, kita cari, maknanya itu luqatah. Walaupun sama-sama RM5,000. Kalau $5,000 USD berapa rupiah tu? $1 berapa sini? $1 berapa rupiah? 15 lah. 15 kali bermakna berapa? Berapa? 75 juta, ya kan? 75 juta, ya kan? Carilah, mana tak cari, pasti dicari. Walaupun sama-sama RM5,000. Itu luqatah. Kalau kita jumpa di tengah jalan RM5,000, kita biasa je, takkan happy biasanya. RM5,000. Kadang-kadang tak ambil pun, biarlah. Tapi kalau RM5,000 USD, siap-siap. Itulah ujian jemaah. Tengok kanan tak ada orang, tengok kiri tak ada orang, belakang tak ada nampak, ambil. Ini ujian ketika berhadapan dengan duit. Kalau berhadapan dengan duit yang luqatah ini, yang duit tercicir itu, mungkin kita happy. Bagaimana dengan orang yang menerima rasuah? Tahu menerima rasuah? Sogokkan. Itu yang sebabnya ramai orang yang ketika dihadapkan dengan duit 1 juta, 2 juta, dia boleh tahan iman. Tapi ketika dihadapkan ni 100 juta, goyang iman. Ini haram. Walaupun dia tahu haram. Kalau macam tu, kejap, saya pergi solat 2 rakaat dulu istikharah. Adakah ini tetap haram atau tukar jadi makruh, turun sikit? Kalau aku jadi kalau makruh, diambil lah tu. Lepas tu dah solat istikharah, doa, dapat petunjuk, tetap yakin haram. Haram. Pening, tambah lagi 2 rakaat. Nak pastikan kalau itu berubah jadi makruh. Tengok orang ni berat. Kalau dah jumpa dengan duit, berat. Jumpa dengan duit, jumpa dengan populariti, ya kan? Ini adalah sesuatu, atau kemudian pangkat dan jawatan. Ini boleh merubah iman seseorang. Oleh sebab itu ketika Nabi SAW dakwah di Mekah, apa yang ditawarkan oleh orang Quraisy? 3 kan? Hai Muhammad, kalau engkau nak jadi kaya, kita kumpulkan di sini, kekayaan kita bagi pada engkau. Kenapa orang pemurah sangat kepada Muhammad? Sebab Nabi Muhammad ni amanah dan pemurah. Kalau kita bagi pun duit kepada Nabi Muhammad, nanti dia akan bagi balik. Orang tahu. Kalau engkau nak duit, kita bagi pada engkau. Kalau kau nak kuasa, kita angkat engkau menjadi pemimpin tertinggi di Mekah ni. Kalau engkau nak wanita cantik, kita carikan wanita cantik di Mekah dan kita nikahkan dengan engkau. Tapi Nabi jawab apa? Jawab apa? Jangankan itu, engkau boleh tarik matahari, kau letak di sebelah kanan, tangan kananku. Engkau boleh tarik bulan tu, kau boleh letak di tangan kiriku. Aku takkan tinggalkan dakwah ni hanya dengan dunia itu. Kalau kita, engkau nak kaya ni, tapi jangan dakwah selepas ni. Apa yang kita buat? Ustaz Muhammad, Ustaz jangan dakwah di kawasan lagi Ustaz ya. Ni aku bagi duit 100 juta. Agak-agaknya macam mana? Carilah masjid lain. Arab-Arab ada tawaran macam tu juga. Dapat 10 masjid, 100 juta kali 10, 1 miliar. Berhenti dakwah lepas tu. Nabi jadi orang yang ditawarkan menjadi orang yang nombor 1 di Mekah. Dapat harta yang banyak, dapat wanita cantik, tapi Nabi tak tinggalkan dakwah. Memang 3 perkara ini adalah perkara yang sangat berat dilalui oleh seorang insan. Populariti, pangkat, harta,
Ya kan? Wanita ini memang sangat berat. Cuba perhatikan jemaah. Orang-orang yang yang berebut nak mengambil kursi di suatu parlimen, itu bukan orang miskin, orang kaya. Betul tak? Kadang-kadang orang kaya sampai mati pun tak habis duitnya. Tapi kenapa berebut sangat? Sebab apa? Populariti dan kekuasaan. Bukan nak cari duit semata-mata, nak cari populariti juga. Gitu. Jadi kita akan dicabar atau diuji ketika berhadapan dengan harta. Inilah